Hai, bersama dengan Azman Movie. Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan link playlist Naramen koleksi video produk-produk yang saya guna ataupun video-video yang lain ya. Boleh tengok koleksi video-video sebelum ni. Untuk video kali ni saya nak buat vlog. Kali ni saya mai ke satu event ni. Event Shopee. Terima kasih Shopee Malaysia invite saya untuk Shopee House Bazaar Gaya Raya. Nak tengok apa yang ada menarik dalam event ni? Jom kita bersama dengan Azman Movie, kita tengok apa yang menarik, apa yang ada kat dalam event Shopee House Bazaar Gaya Raya ni. Sebelum tu saya stay dekat hotel bajet je. Hotel ni pun murah, bagi saya okey lah, murah. Sesuai lah untuk saya yang bajet-bajet, hotel bajet-bajet murah kan. Sesuai lah. Hotel ni pun dia ada lobby kat bawah ni. Bilik yang saya stay pun murah, harga dia pun murah. Boleh cari hotel ni, Hotel Ipoh Road Hotel dekat Sentul ni. Boleh cari. Dia ada lagi hotel-hotel lain pun ada, tapi saya bajet-bajet murah je. Okey, hotel ni pun okey, boleh tidur, ada aircon, ada tandas, okey, semua ada. Shower pun ada, wifi pun ada, aircon pun ada. Okey, event tu dia akan start pukul 10 lah, tapi awal lagi. Tapi saya sajalah duduk dekat santai-santai dekat lobi hotel ni dulu sambil kena kipas ni. Rehat-rehat dulu kan sebelum nak pergi ke tempat event tu. Tempat event tu bukan di hotel ni, di tempat lain. Itulah awal lagi. Nak pergi ke tempat event pun awal lagi. Tak pergi awal sangat pula, tapi tak apalah, kita sampai awal tak apa kan. Ni lah lobi dah. Adalah sofa sikit, ada kipas, ada bangku, meja sikit. Tu ayat kowe pun dah boleh. Betul, ada bangku, ada meja sikit. Boleh lah, takkan nak duduk-duduk santai tu kan. Boleh. Tapi dia ada kipas je lah. Kipas pun okey lah, boleh kena angin juga kan. Cuma kat sini dia tak ada aircon. Okey, kat atas ni dia ada ni jam. Jam luar negara lah. Waktu-waktu luar negara kan. Tu dia ada Bangkok, dia ada Hong Kong, dia ada India. Dia ada tunjuk juga lah. Okey. Tu ada pasir bunga sikit, ada bunga-bunga, ada hiasan juga. Okay, ada hiasan pokok tomato kawan ni, atau pokok anggur, ataupun ada anggur macam tomato kot. Tu ada hiasan kat tiang tu, pokok bunga matahari kan. Okey, ni kaunter dia lah. Kaunter Ipoh Road Hotel ni. Boleh tengok kat situ, Ipoh Road Hotel kan. Saya zoom. Tu Ipoh Road Hotel. Tu boleh tengok kat situ lah, Ipoh Road Hotel kan. Lukisan ni cantik juga tau. Dia macam lukisan ayat terjun. Nampak cantik lah kat sini. Sebab dia, saya punya bilik dekat atas, dia kena naik tangga kat tepi ni. Tapi sebelum naik tangga tu, dia nampak lah pemandangan cantik kat sini. Saya menginap dekat sini. Ni, dia punya signboard ni, Ipoh Road Hotel kan. Depan ni. Harga dia memang bajet-bajet murah lah, sesuai lah untuk orang yang nak bajet-bajet murah. Okey, boleh. Tu Hotel Ipoh Road Hotel lah. Tu dekat signboard kat atas pun kira murah lah. Kira boleh lah harga-harga bajet tu kan. Sesuai lah untuk yang nak bajet-bajet tu, boleh. Okey, dah sampai dah tempat event. Dah sampai dah tempat event Shopee House Bazaar Gaya Raya. Tak pasti yang mana satu, sama ada yang tu ataupun yang ni lah. Okey, kita try pergi tengok lah yang mana satu kan. Sebab dia ada dua tempat, tempat di situ ataupun sini. Okey, kita register dululah. Ni nama tempat ni The Yard. The Yard Sentul Depot. Ramai semua affiliate Shopee. Ramai video-video Shopee affiliate, Shopee Food affiliate, YouTube Shopee. Banyak lah, ramai. Semua tembok oren. Okey, sebelum register kena beratuk, memang panjang betul-betul ramai lah. Shopee affiliate, tak kisahlah Shopee Food, Shopee Video affiliate ke, Shopee YouTube Shopee ke, banyak Shopee affiliate yang main kat sini. Tengok kat depan pun panjang lagi, belakang pun ramai lagi. Jadi kita tengoklah apa yang ada kat dalam ni. Lagu raya pun dah dengar lah. Shopee House Bazaar Gaya Raya. Sini satu.
selesai registration. Depan ni ada pintu utama lah. Kita boleh nak takat gambar ke apa ke, boleh. Shopee House Bazaar Gaya Raya. Tema hari ni semua tema orange berseri lah. Semua pakai baju Melayu, baju kurung. Tak kisahlah baju tema raya lah, tapi dia punya warna tema baju orange berseri lah. Ada banyak brand jenama baju Melayu lah. Macam depan ni brand jenama Adna. Dia satu set sepasang pun ada. Untuk lelaki perempuan. Songket. Baju Melayu banyak. Baju Melayu dengan baju kurung. Koleksi bulan bintang pun ada. Depan ni koleksi Siti Khadijah pun ada. Dia ada banyak collection kat depan ni pun dah banyak dah. Baju Melayu bulan bintang. Sekali samping satu set kan? Ya. Set. Nak beli boleh beli di Shopee lah. Ya, kat Shopee. Shopee bulan bintang official. Dia takkan baju Melayu je lah. Baju lain pun ada. Baju kurung wanita pun ada. Ya, ni kita punya collection for this year lah. Bulan bintang sister. Bulan bintang sister. Lelaki bukan baju Melayu je, kita pun ada budak juga. Untuk budak pun ada. Ya. Pasang lah, satu family boleh ada kan. Macam mana untuk affiliate? Untuk affiliate, boleh contact dengan Bulan Bintang HQ dan Melayu. Boleh lah, bagi tahu details untuk collaboration. Okey. Untuk brand jenama Adna ni dia ada sekali dengan sampin tau. Sampin pun banyak pilihan warna pun ada. Ni baju Melayu pun ada. Baju kurung moden kot ni. Tak apa, nanti kita try tanya. Banyak pilihan warna, banyak design ada lah. Kita tengok baju. Dia ada banyak warna ni. Ada 5 warna kat sini. Warna purple pun ada. Purple ke? Teal blue, ash grey pun ada. Warna green, dark orange. Banyaklah pilihan warna pun ada. Okay. Untuk sampin pun ada banyak pilihan warna ada tau. Dia punya sampin ni dia ada nama dia lah. Dia ada bendahara, dia ada cemara, dia ada apa lagi? Dia ada kejora, dia ada rimba, buana, fauna, alam dan juga bentara lah. Ni lelaki bini sesuai lah boleh pakai. Dia punya warna pun ada, sampin pun ada. Ya, dia punya tudung sekali syam. Mungkin tudung tak ada lah. Dia punya baju sekali dengan kain lah. Ni nampak warna dia cantik lah, warna hijau yang soft mint green tu.